angkasa lepas tak? Kalau nak, jom ikut saya. Apa yang menarik tentang program ini? Kalau kawan-kawan nak tahu, jom ikut saya tanya pihak penganjur. Bersama saya, Cikgu Amira binti Abdul Rahman, selaku guru penyelaras bagi program My Mobile Planetarium. Cikgu, bagaimanakah program ini dapat membantu murid dalam sesi pembelajaran mereka? Dan apakah harapan cikgu pada masa akan datang? Okay, terima kasih Aisyah. Okey, program My Mobile Planetarium merupakan sebuah program usaha sama pihak sekolah dan juga syarikat My Mobile Planetarium, okey, di mana kita bawa planetarium datang ke sekolah. So, murid-murid tak perlu lagi nak pergi ke planetarium negara untuk tengok angkasa lepas. Okay? Dalam program ini, murid-murid akan dibawa masuk ke dalam dome dan akan ditayangkan tayangan video berkenaan dengan angkasa lepas. Untuk murid-murid, program ni kita libatkan semualah murid tahap 1, tahap 2, murid prasekolah dan juga PPKI. Okay. Bagi murid tahap 1, kita akan tayangkan video berkenaan dengan planet-planet yang ada dalam sistem suria. Manakala tahap 2, kita fokus kepada tajuk Buruj. Jadi, harapan cikgu dengan adanya program seperti ini dapat menarik lagi minat pelajar untuk lebih menyukai subjek sains. Okey, dan semoga program seperti ini mendapat sambutan yang menggalakkanlah daripada murid-murid SK Sungai Buloh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Amira binti Abdul Rahman atas penerangan yang diberikan. Bersama saya, Puan Nurul Fatin Fatihah, selaku Pegawai Unit Penerangan My Mobile Planetarium. Puan Nurul Fatin, boleh Puan terangkan sedikit tentang My Mobile Planetarium ini? Dan apakah tarikan utama bagi program ini? Okey, terima kasih. Okey. My Mobile Planetarium ni merupakan planetarium bergerak yang pertama yang ada di Malaysia. Okey, kalau kata awak nak tengok planetarium show, kita kena ke planetarium negara, kena ke pusat sains. Tapi dengan adanya My Mobile Planetarium ni, kita bawa peralatan-peralatan yang macam mana yang ada di planetarium negara, kita bawa ke sekolah-sekolah. Kita bawa ke sekolah-sekolah dan kita pasangkan untuk diwar-warkan kepada pelajar untuk minat pada sains. Jadinya tarikan yang paling best sekali, balon-balon besar ni. Kita tak jumpa ni dekat pusat sains, kita tak jumpa dekat planetarium. Kita cuma jumpa di sekolah-sekolah yang ada program My Mobile Planetarium. Kan menarik balon-balon besar ni, boleh ambil gambar. Kita juga ada maskot yang boleh main dengan pelajar-pelajar kita. Jadinya kita memang akan ke sekolah-sekolah ni. Memang kita mengharapkan dapat sambutan daripada pelajar-pelajar, daripada cikgu-cikgu untuk join program ni. Sebab program ni bukan saja bermanfaat pada pelajar, juga untuk sekolah juga. Terima kasih Puan Nurul Fatin atas penerangan yang diberikan. Sekarang kita berada di dalam Dome Planetarium. Baiklah kawan-kawan, itulah dia My Mobile Planetarium. Saya Aisyah Fatihah binti Muhammad Amin, kru TV PSS melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh. Sekian, terima kasih. My Mobile Planetarium.